Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pekebun semua. Hari ini tim Fast Grow Fertilizer berada di ladang Multicrop Tawai 03 Perak. Program PND bersama semua pekerja ladang di sana. Ilmu yang mantap, hasil yang baik. Fast Grow Fertilizer bukan sekadar jual, tapi kami mendidik bersama pekebun. Bersama dengan Terra Tropical Agriculture dan Durian Montong Tani. Okey, alhamdulillah 1700 pokok dah landing dekat FGV Tawai 3. Ni pokok yang kita supply kat sini ada musangkin, ada hitam. Ketinggian 3 kaki 80 ke 90 cm daripada polybag. So alhamdulillah ini hasil dia kalau kita boleh tengok dekat sini. Daun hijau berkilat dan tumah bagi, dan yang paling bagus spek yang kita pakai dekat polybag ni, kita gunakan sekam, kompos dan tanah topsoil lah. Jadi kalau tengok dekat pangkal ni semua bersih, tak ada mengerutu, tak ada bintik-bintik. So spek yang kita bagi ni, kita lebih utamakan kualiti lah. Sebelum kita nak hantar ke ladang FGV, pokok setiada pun hampir 7,000 pokok. Dan ada tempat-tempat kita nak sulam. So inilah benih kita bawa kat sini supaya bila benih sihat, so pengurusan dan penjagaan pokok kemudian selepas tanam nanti pun tak ada masalah. Itu yang kita tekankan bersama tim Fast Grow. Kita hadir untuk kita bantu, kita pantau dan kita guide macam mana nak tanam dan macam mana nak jaga pokok tu. So alhamdulillah, terima kasih semua. Inilah benih-benih yang kita bekal dekat FGV Tawai 3 Negeri.